mengambil contoh sebagai seorang pengawas, tapi saya berharap menjadi pengawas perpustakaan. Okey Gusto, ceritakan kelebihan yang ada pada diri kamu yang kamu rasa boleh melayakkan kamu itu menjadi seorang ketua pengawas. Saya seorang yang boleh menyelesaikan masalah dengan cepat. Saya mudah bergaul dengan ahli-ahli pengawas. Maksudnya saya boleh memastikan mereka untuk menjalankan tugas. Saya juga boleh membawa langkah-langkah positif kepada organisasi sekiranya saya menjadi seorang ketua pengawas. Okey, contoh. Contohnya saya membuat jadual tugas, memastikan semua pengawas bertugas mengikut jadual yang telah ditetapkan. So, adakah anda mempunyai kelebihan-kelebihan dari aspek ICT? Ya, saya boleh membuat jadual daripada Microsoft. Saya boleh menggunakan Microsoft Excel, Microsoft Word dan PowerPoint. Itu sekarang bidang yang tidak penting dalam apa jualan bidang pekerjaan atau bidang kepemimpinan. Saya nak tahu sepanjang menjadi pengawas ni kan, okay, ada tak kes yang pernah Gusto selesaikan? Saya pernah menyelesaikan kes bergaduh dekat kelas 4I. Okay, macam mana ceritakan? Masa saya sampai, mereka sudah berubah. Jadi saya bertanya kepada kedua-dua pihak. Saya nak tahu punca. Lepas tu saya membawa mereka ke pengadilan. Lepas tu pengadilan sendiri selesai. Okey, Gusto berdasarkan pengalaman kamu sebagai pengawas, bagaimana yang kamu maklumkan sebelum ini kamu tidak pernah melibatkan diri sebagai ahli lembaga pengawas dalam tempoh percubaan ini. Mungkin dalam tempoh percubaan ini kamu ada melihat beberapa perkara yang mungkin tidak sesuai yang dilakukan oleh pengawas sendirilah kan. Apa antara kelemahan-kelemahan ataupun yang kamu berdasarkan pemerhatian kamu yang dilakukan oleh para pengawas, dan sekiranya hal ini berlaku semasa kamu terpilih sebagai salah seorang ahli majlis tertinggi, so apa langkah dan cara kamu untuk kamu atasi? Maksudnya di sini ada pengawas yang tidak mengikut peraturan sendirilah. Pertama saya pengalaman kamu dululah yang kamu tengok kan dalam tempoh ini. Apa antara yang pengawas-pengawas sendiri tidak akur? Mungkin ada juga kan? Ada juga pengawas yang datang lewat semasa tugas. Jadi antara langkah yang boleh, sekiranya saya ahli majlis tinggi, mungkin boleh membuat teguran. Tetapi jika perkara itu berlawanan, mungkin saya akan memberitahu dan melaporkan kepada guru pengawas sendiri. Seterusnya ada juga pengawas yang tidak akur pada peraturan, seperti berjalan dengan pasangan antara sesama pengawas. Mungkin saya akan menegur, tetapi jika perkara berterusan juga, saya akan memberi beberapa perkara juga. Okey so perbudakan ini dibuat khas untuk memilih seorang ketua, iaitu ketua pengawas. Apabila kita menjadi seorang ketua, perkara yang paling kita tak selalu biasanya seorang ketua sangat tidak suka apabila pendapat mereka tidak diterima ataupun tidak arahan yang mereka beri tidak diterima. Okay. So sekiranya anda telah menjadi ketua pengawas, kemudian anda mengeluarkan arahan, beberapa arahan,
tetapi seperti tidak dielahkan atau tidak diikut oleh ahli-ahli pengawasan. So apakah kaedah yang kamu akan gunakan untuk selesaikan suatu masalah apabila dalam kenderaan pengawal lain tidak support? Okey. Contoh, kamu kata kita perlu buat spot check sekarang, tetapi ramai pengawas yang sambil lewat, tidak mengikut arahan, tidak kata seperti mana yang kriteria yang diperlukan dalam suatu spot check nak buat pengecekan. So apa tindakan sepatutnya yang kamu buat untuk pastikan mereka bekerja dengan mengikut kriteria yang sesuai dan ikut arahan? Saya boleh memanggil semua pengawas untuk membuat perjumpaan secara ringkas. Sebelum melakukan sesuatu aktiviti, kita akan menetapkan peraturan dan memastikan mereka menanya pendapat mereka dulu. Lepas tu meminta pendapat supaya semua pengawas lain pun boleh menyuarakan pendapat mereka. Sebab sesetengah pengawas dia tidak berani nak bercakap walaupun dia tidak setuju. Jadi langkah ini boleh dibuat sebelum melakukan beberapa tugas seperti spot check. Okey Gusto, menjadi pengawas ni adalah sesuatu yang popular, dihormati. Betul tak? Mana menurut pandangan kamu? Saya tidak. Sebab tugas orang tua ni dia membantu guru, bukan mendapat pujian daripada orang. Sebab walaupun kita seorang pengawas, level kita bukan sama dengan rakan-rakan lain. So kita belajar sekolah. Jadi maknanya tanggungjawab lah kan? Saya nak tanya satu soalan. Okey. Situasi yang Cikgu Randi tadi, okey. Waktu perhimpunan, kamu disuruh mengurus, okey. Pernah pergi perhimpunan kan? Yang biasa kita buat, okey. Okey, kamu disuruh mengurus, okey, untuk tiba-tiba pengetua kata bos projek, macam mana kamu nak urus? Saya akan mengumpulkan semua pengawas lain, membuat kalimat ringkas dengan mereka. Lepas tu buat pengumuman dekat tugas yang kita akan lakukan spot check pada semua. Okey. Dan pengawas lain pun boleh tolong membantu. Siapa? Pengawas yang lain. Pengawas lain. Okey. Ada lagi soalan? Okey, tak ada. Terima kasih Gustav. Terima kasih.